Selamat datang ke topik 2.1, had dan hubungannya dengan pembezaan. Slide ini adalah peta minda anda untuk memahami asas kalkulus tingkatan 5. Mari kita mulakan dengan konsep had. Secara intuitif, had, limit x menuju a fx sama dengan L, bermaksud apabila nilai x semakin menghampiri a, nilai fungsi fx pula akan menghampiri L. Kita boleh menyiasat perkara ini melalui perwakilan grafik atau jadual dengan melihat nilai fungsi dari arah kiri dan kanan untuk memastikan kewujudan had tersebut. Seterusnya, bagaimana kita mencari nilai had secara pengiraan? Langkah pertama ialah gunakan penggantian terus. Jika anda mendapat nilai selain bentuk sifar per sifar, itulah nilai hadnya. Namun, jika anda mendapat bentuk tak tentu sifar per sifar, jangan berhenti di situ. Anda perlu gunakan teknik pemfaktoran atau merasionalkan pengangka atau penyebut sebelum mengganti semula nilai X. Sekarang, mari kita lihat jambatan antara had dan pembezaan. Terbitan pertama, dy dx, sebenarnya ditakrifkan sebagai had bagi perubahan kecil, iaitu limit delta x menuju sifar delta y per delta x. Di sini, delta y per delta x mewakili kecerunan garis rentas atau secant. Apabila had delta x menghampiri sifar, garis rentas ini akan menghampiri garis tangent. Ringkasnya, pembezaan prinsip pertama membolehkan kita mencari terbitan menggunakan idea had tanpa menyentuh lengkung itu secara fizikal. Ia mewakili nilai kecerunan garis tangent bagi sesuatu lengkung pada titik tersebut. Teruskan berlatih untuk menguasai asas kalkulus ini.